Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atimim bil khair. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama sekali alhamdulillah kita merapatkan syukur kehadirat Allah di atas kurniaan Allah yang mana Allah masih lagi memberi kehidupan, kesehatan, kelapangan, dan kita syukur Allah masih lagi memberi kekuatan kepada kita untuk kita berada di atas ketaatan kepada Allah, yang mana pagi ini dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan banyak kelebihan dia kita berada di dalam majlis ilmu. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung Qusat 9. Jadi sebelum kita sambung, kita baca yang minggu lepas, Qusat 8 ayat 56 dengan 57, kemudian 58 muka surat yang ke-9. 3 ayat, 56, 57, 58. Siapa yang suka rela? Cikgu semangat. Maksudlah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم wasanazidul muhsinin. Ya, terjem. 56 kan? Ya. Kamu lihat. Kemudian. Kemudian summa. Kemudian. Ayat 56 dia. Ba'asnakum, telah membangkitkan oleh kami akan kamu. Ya. Min daripada ba'di sesudah mautikum, kematian kamu. Maut tu matikum tu kamu, mati kamu, kematian kamu. Kematian kamu ya. Kematian kamu. Ya. La'allakum, agar kamu tashkurun, bersyukur. Kamu bersyukur. Ada ta ada wanan. Mudah-mudahan kamu agar kamu bersyukur. Wa zallalna 57. Wadhallalna, telah meneduhkan oleh kami, dan telah meneduhkan oleh kami alaikum, ke atas kamu, al-ghamama, akan awan, wa anzalna, telah menurunkan oleh kami alaikum, ke atas kamu, manna, manisan, wassalwa, dan burung, sejenis burung lah kita. Seperti burung. Sejenis burung. Burung puyuh nah. Seperti burung. Macam-macam orang terjemah burung puyuh lah, burung apa. Kita kata sejenis burung. Kulu, makanlah kamu. Ya. Min oleh dari daripada tayyibati, yang baik-baik. Apa yang razaqnakum, telah merezekikan oleh kami akan kamu. Okey tu. Dan tidak zalamuna, telah tidak menzalimi oleh mereka akan kami. Ya. Dan lakin akan tetapi boleh. Kanu telah adalah mereka
anfusahum akan diri-diri mereka yazlimuna mereka menzalimi akan mereka, diri mereka. Ya, mereka zalim lah. Mereka menzalimi. Mana mereka zalim diri ya. Okey. 58. Wa iz dan ingatlah ketika qulna kami berkata udkhulu masuklah oleh kamu hadhihi negeri ini dulu ini betul Qaryah tu qaryah negeri lah boleh negeri ini boleh negeri ini kita ini negeri makan oleh kamu ya minha daripadanya haisu sebagaimana di mana-mana haisuma di mana-mana saja haisuma syi'tum ada syi'tum syi'tum ada kamu kendaki telah berkenan oleh kamu dengan sepuas-puasnya wa'an dan terus ya wadkhulu kata wadan udkhulu wadan udkhulu masuklah oleh kamu ya al-baba akan pintu mana-mana pintu boleh sujada dengan tunduk berkeadaan sujud tunduklah tunduk dengan tunduk atas sujud wa qulu katakanlah oleh kamu hitatun minta ampun ya naghfir lakum naghfir itu siapa dia kami ampunkan kami ampun lakum bagi kamu khotoyakum kesalahan-kesalahan kamu atau dosa-dosa kamu wasanazi dan kamu tambah sin mana sin tu ada makna tu dan sin sa tu bakal akan dan sin tu nama akan boleh bakal boleh dan bakal nazid tambah kami tambah pahala kepada muhsinin dul muhsinina akan orang-orang yang melakukan kebaikan. Alhamdulillah boleh lama-lama lain kita lanjak tu pun tak lanjak. Baik, kita sambung begini ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Famaka lalu pun boleh dengan kata lalu. Allah kata haitatun minta ampun dia. Tiba-tiba mereka badalan ni tukar. Dalam tajwid pun ada nama mak badal, betul tak? Badal ni tukar. Ingat. Kemudian badala telah menukar oleh ia. Badala, Ustaz bagi makna, saya Ustaz baru syarah kat papan. Wazan fa'ala yufa'ilu, badala yubaddilu. Badal ni tukar. Maka badala telah menukar oleh ia tu oleh allazina zalamu. Jadi allazina tu orang-orang tu oleh telah menukar oleh ia oleh orang-orang yang zalamu telah zalim oleh mereka. Dia tukar kalimah haitatun tu. Kalau kata haitatun, dia tukar kalimah tu. Dia tak kata haitatun, dia kata hintatun, dia tambah nun. Lebih kurang kan? Haitatun, hintatun. Lebih kurang, mau kita tak perasan macam. Qaulan, perkataan. Allah kata lain, dia ubah perkataan lain. Ghaira, bukan, ataupun selain allazi yang qila, telah dikatakan dia lahum, bagi mereka. Apa dia kata kepada mereka? Haitatun. Hak tu yang dikata kepada mereka. Tiba-tiba kalimah ni mereka tukar tambah nun. Hintatun. Tu dia. Dekat-dekat bunyi dah. Haitah minta ampun. Kalau hintatun, apa dia? Allah kata haitah. Ni Allah suruh kata ni. Mereka tukar ha nun. Ha nun ta. Hin ta tun. Lebih kurang. Yang ni tak ada nun. Yang ni ada nun. Haitah hintatun. Dekat-dekat.
Hak ni minta ampunnya ni. Apa dah? Kalau suruh masuk tunduk kan, mereka masuk tunduk belakang untuk tepuk punggung. Dia kata ni hintah gandum ni minta ampun, ni minta gandum. Okey. Dia pemainnya. Ni orang Yahudi ni. Bani Israel. Okey. Bagi kita faham tu. Insya-Allah. Maka anzalna. Nah, belakang tu kami anzalna telah menurunkan oleh kami. Ala ke atas allazina orang-orang yang zalamu telah zalim oleh mereka rijzan. Rijzan ni adalah azab. Dalam tafsir mengatakan mereka kena penyakit taun, penyakit kolera, mati ramai. Minas sama daripada langit. Lalu bala turun dari langit Dah. Hujan, marau berpanjangan, turun bala Allah, tak turun rahmat daripada Allah. Bima bitu bisbab. Kalau kita belajar tafsir nama bisababiyah, dengan sebab apa yang kanu telah adalah mereka yafsukun, mereka fasik. Apa makna fasik? Duk kata fasik ni boleh. Fasik ni keluar daripada ketaatan kepada Allah. Dia tak taat dekat Allah. Allah kata lagu lain, dia buat lagu lain. Itu namanya fasik. Baik, kita tengok kaedah dia. InsyaAllah. Ni bolehlah banyak ayat dah, 60 ayat ni banyak tu. 60 ayat tu kira banyak kalimah dah. Ribuan dah kalimah ni. Baik. Ni dah kaedah dah. Kalau ada kawan-kawan nak minta tolong ajak, buat macam ni lah. InsyaAllah. Okey. Kemudian di sini namanya madhi, telah. Perbuatan telah. Surat telah ti. Kalau Arab dia kata madhi. Madhi, telah. Benda telah berlaku macam kita lah. Makan Ustaz, dah. Tu perbuatan telah. Dia tengah makan, namanya sedang. Sedang tu namanya mudhari'. Okay. Madhi, kemudian di sini ganti nama. Ganti nama. Macam kita lah. Saya ganti nama lah. Dia, mereka, kamu, kau, dia berdua. Itu nama ganti nama. Bahasa Arab namanya dhamir. Dhamir. Kemudian di sini namanya perbuatan sedang. Namanya mudhari'. Okey. Jadi nanti adalah suruh dan bagai-bagai dia. Okey. Baik. Kita dah kenal dah. Kita kenal tanda dia kenal dah. Okay. Dia setelah fathah. Kalau dia sedang, ya. Kemudian dia berdua. Kalau jumpa kita tulis. Tak jumpa tak tulis. Nanti kita jumpa lepas dia berdua, mereka. Mereka wa alih. Sini mereka ada ya, ada waw, wa nun. Tu dia jauh, hak dekat kita namanya engkau. Depan kita kan? Kau buat apa ni? Okey. Kena ta. Di sini ta juga. Kemudian lepas dia engkau, kalau berdua engkau berdua, kalau ramai kamu. Okey. Kamu orang kita je, tum. Di sini ada ta, ada waw, wa nun. Kemudian yang bercakap ni nama apa? Ana, saya. Ana, saya. Okey. Nak kena saya? Tu. Sini alif. Kemudian kalau ramai kita kata apa? Kita kata kita. Ya, kita. Kalau kita sama kita, kalau kita habaq ke orang, kita kata kami. Jadi kami ya. Kami kita samalah. Kalau kita sama kita tak kata kami. Kalau kita habaq ke orang, kita kata kami. Nah, belakang ni. Okay, di sini nun saja. Ni ada 6. Nanti kita jumpa dah itu dia perempuan berdua pun kita jumpa dah. Akhirnya akan jadi 14. Ni namanya saraf ni. 14 pecahan dia. Mudhari' pun 14 juga pecahan dia. Okey. Baik. Kita jumpa ni 6, nanti jumpa lagi 8 jadi mau 14. Baik. Kita tengok kepada ayat. Kita ambil ayat kita buat kelak satu. Fa maka boleh ataupun tengok kita lalu. Ikutlah. Lalu mereka dia menukar. Okey. Maka badala ni perbuatan telah. Mana kena perbuatan telah? Siapa boleh jawab?
Macam mana kita kenal ni? Ustaz tulis telah ni. Tanda dia nya fat. Ni tanda dia ni. Ustaz kata kita nak kenal tanda dia, perbuatan telah, fathah di akhir huruf. Bukan yang pertama, bukan kedua, yang akhir tu. Badala, telah menukar oleh ia. Wazan apa ni? Fa'ala yufa'ilu, badala yubaddilu. Kita nyanyi-nyanyikan dia. kita nyanyi-nyanyikan dia. Badala yubaddilu, fa'ala yufa'ilu, karrama yukarrimu, sabbaha yusabbihu, tahhara yutahhiru. Baik. Telah menukar oleh ia. Siapa dia di sini? Dia sini apa dia? Allazina zalamu. Okey, tu yang dia tu oleh. Jadi allazina tu duduk tempat oleh lah. Telah menukar oleh ia oleh orang-orang yang zalamu. Telah zalim oleh mereka. Orang yang zalim yang tukar ni. Mana kena mereka? Wa alik dia. Zalamu. Ni tanda mereka. Wa alik. Nak kena perbuatan telah, tanda mereka wa alik. Kalau ia, zalama. Kalau dia, zalama. Telah zalim oleh ia. Kalau mereka, zalamu. Telah zalim oleh mereka. Apa yang zalim ni tukar? Dia tukar apa? Qaulan. Akan perkataan. Qaulan tu duduk tempat akan. Qaulan, akan perkataan. Ghaira ni bukan. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang yang dimurkai oleh. Bukan, boleh, tidak boleh, selain boleh. Ghairi, bukan. Allazi yang qila, telah. Mana qila? Kalau berkata, qala. Kalau qila, dikata. Apa yang dikata? Hittatun. Itu yang dikata. Ucapkanlah waqulu hittatun. Kamu ucapkan hittatun. Tiba-tiba dia ubah lain daripada yang dikatakan. Boleh. Hak ni Allah suruh kata, dia ubah kalimah ni. Jadi sambil kita faham, kita baca, kita faham makna, kita faham cerita dia tu. Telah menukar oleh ia, oleh orang-orang yang zalamu, telah zalim oleh mereka, qaulan, akan perkataan, ghaira, bukan, allazi yang qila, telah dikatakan akan dia. Kalau berkata, qala. Kalau berkata, qala. Tiba-tiba kita baca qila. Dikata. Asalnya quwila. Ni qala ni asalnya qawala. Qawala. Dia ubah alik wa tu jadi alik jadi qala. Mudah tak sebut? Mudah kan? Kalau cuba kata qawala tu. Qawala allazi. Qala allazi. Asalnya qawala al-qaul. Kan perkataan? Qaul kan? Qaulan perkataan. Asalnya qawala. Wa ni je gantikan alik jadi qala. Di sini asalnya la, tanda dia quwi. Jadi rubah dia qila. Nak baca quwila payah. Qila. Dikatakan. Ghaira, bukan, allazi yang qila, telah dikatakan ia lahum bagi mereka, dikatakan hittah. Dia tukar kalimah ni. Okey. Tadi Ustaz tulis kan? Ditukar kepada hintah. Tambah nun lah. Hintah. Lebih kuat. Ya Alhamdulillah. Mai depan ni tak apa. Mari. Duduk belakang. Ni depan dia dah kosong. Mai belah rumah dah mai. Mai depan. Mai. Alhamdulillah. Baiklah. Bolehlah kita faham tu. Bagaimana dengan ni Allah murka lah. Allah marah. Ya, macam kita mak tobat lain, tobat lain. Ya. Maka Allah azab. Ya, bagaimana Allah azab? Fa anzalna, maka anzalna. Baik, anzalna ni siapa dia? Telah ke sedang?
Nak tanya. Telah ke sedang? Mana kena telah? Nah ni apa ni? Fa anzal telah. Telah menurunkan oleh kami. Allah kan? Kami nak kena tanda kami perbuatan telah Asalnya anzala, telah menurunkan oleh ia. Anzala. Mana tanda dia? Fathah. Anzala, telah menurunkan oleh ia. Anzalallahu minas sama' ma'a. Telah menurunkan oleh ia, oleh Allah daripada langit ayat. Kalau kata ayat, kita kata hujan. Okay. Baik, kalau kami anzalna. Okay. Kalau aku anzaltu, boleh cakap arah. Anzalta. Okay. Baik. Maka anzalna, telah menurunkan oleh kami, kata Allah. Ala, ke atas allazina, orang-orang yang zalamu. Tadi kita jumpa dah zalamu. Ya, selang satu baris jumpa pula kalimah yang sama. Itu yang kita mudahnya Al-Qur. Sebab tu Ustaz buat YouTube tu, mudahnya Al-Qur, mudahnya Quran. Sebab Allah kata mudah, kita jangan kata payah. Apa yang Allah turun? Rijzan, akan azab. Asal rijzan ni kotor, kekotoran. Maknanya ditafsirkan kena penyakit kolera, penyakit taun. Ya. Rijzan, azab. Min, daripada sama langit. Daripada langit turun. Bima, bi itu bi sebab. Dengan sebab. Bi sababiah, kalau kita belajar tafsir. Bi sababiah. Dengan sebab apa yang kanu, mana kanu? Telah adalah mereka. Mana kena mereka? Wa'ali. Kalau telah adalah ia, kana. Kita rajin baca Quran. Kemarin tajuk khutbah apa dia? Ada suami balik cerita apa tajuk khutbah hari Jumaat? Tak ada? Tak tahu. Cerita dia kesihatan mental. Macam mana bagi dalam ni sihat? Kita kena berhubung dengan Allah. Yang pertama, mayang. Yang kedua, ingat dengan Allah, baca Quran ke apa. Ni lupa dekat Allah, lepas tu susah hati lah. Sakit sikit susah lah. Susah lah, ada putus asa. Baik. Bima, dengan sebab apa yang kanu telah dalam mereka. Baik, kalau Ustaz nak cerita kanu tu. Kalau ia kana. Ni tanda dia. Dah. Kalau mereka, tanda mereka kanu. Kalau engkau, kanta. Cikgu. Kanta ke kunta? Kunta. Pasal apa kita baca ku? Awak tak baca ka? Awak tak baca kinta? Pasal baca ku ni? Berpandu kepada mudhari' dia dah. Yaku. Yakunu. Beku lah kita ambil. Boleh? InsyaAllah. Kita tak kata kanu, kanta, kantum. Berpandu mudhari' ku. Yaku. Kuntum. Kunna. Kuntu. Okay. Boleh? Yafsukun. Dengan sebab mereka fasik. Mereka fasik ni duduk mana? Duduk telah ke duduk sedang? Perbuatan telah ke perbuatan sedang? Sedang. Mana kena sedang? Ada ya, ada wanun. Tanda mereka fi'il sedang perbuatan mudhari'. Ingat. Asal kalimahnya fasaqa. Wazan fa'ala. Fasaqa. Telah fasik oleh ia. Ni tanda dia. Fasaqa. Telah fasik oleh ia. Kalau sedang tanda dia ya. Ya, fa, sin, qaf. Nak baca kena? Ya, fa mati, su, ku. Yaf, suku. Dia fasik. Kalau mereka, tambah wanun belakang.
yafsukuna. Kalau engkau, tafsuku. Kalau kamu, tafsukuna. Kalau saya, afsuku. Kalau kami, boleh ya. Tukar huruf depan tu berubah lah. Daripada dia jadi mereka, jadi engkau, jadi kamu, jadi saya dan sebagainya. Ni namanya saraf. Duk kata belajar ilmu saraf ni, saraf lah ni. Tak belajar ilmu saraf Ustaz, ni saraf lah ni. Ustaz tak habaq lah kata ilmu saraf. Ada orang kata ni belajar Quran lagu ni salah, dia tak belajar nahwu saraf. Ni nahwu saraf dah lah ni. Tak sebut lah kata ni nahwu saraf. Baik, dengan sebab mereka fasik, Allah turunkan azab dari langit, siksaan dari langit. Habis dekat tu. Kemudian cerita mereka berada di padang pasir Tiah. Lama mana duduk padang pasir Tiah ni orang Yahudi ni? Kan mereka sesak di padang pasir Tiah lama mana? Keluar pada Mesir nak tuju kat Palestin, sesak di padang pasir tu lama mana? Baca Quran. Berapa tahun orang kata Allah dah? Kita sesak minggu kecemah dah. Mereka sesak lama dah? 40 tahun. 40 tahun nak minum apa tengah padang pasir. Tadi kan cikgu baca kan? Wa zallalna alaikumul ghamam. Allah naungi kepada mereka awan. Ya. Itu Allah bagi manisan, Allah bagi burung. Allah bagi kat Bani Israel ni. Baik. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika lama dah zaman Nabi Musa AS. Rasulullah kita belum lahir ke dunia, kita juga belum lagi di mana tak tahu. Ya. Ketika mana? Nak baca gina ni? As ke, is ke, us ke? Kalau sambung, wa is. Kalau buang is tu nak baca gina? Pasal apa baca is? Pasal nak tanya. Awak tak baca as? Awak tak baca us? Pasal apa baca is? Siapa boleh jawab? Ni soalan cukup mah. Wazan istaf'ala. Wazan istaf'ala. Istasqaya. Ingat wazannya? Wazan ni timbangan kalimah tu. Wazan dia is, 6 huruf dah. Istaf'ala. Istaf'ala. Istasqaya. Kita tak baca istasqaya. Kita baca istasqa. Baca istasqaya. Betul tak? 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Wazan istaf'ala. Mudhari'nya? Yastaf'ilu. Istakbara. Yastakbiru. Ya. Istahza'a. Yastahzi'u. Ni kita dah baca Quran lalu kan. Wazan istaf'ala. Yastaf'ilu. 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 Kalau istasqa, yastasqiu. Jangan baca yastasqiu lah, yastasqi. Istasqa, yastasqi. Baik, dan ingatlah ketika istasqa telah minta apa? Saqa, apa dia saqa? Minta sembahyang sunat istisqa. Minta hujan, minta ayak lah tu. Ingat ketika istasqa telah meminta air oleh ia. Ia tu siapa dia? Siapa yang minta ayak ni? Minggu lepas tak cerita. Nak kenal dia. Ni kenal dia. Telah meminta air oleh ia tu oleh Ustaz Wahid.
ustazu. Kalau Nabi Musa ni tanda oleh dia. Alik kecil ni. Okay. Nak kenal dia ni dia orang. Qala mu. Siapa yang kata ni? Telah berkata oleh ia. Dia ni siapa dia? Nabi Mu. Mana kenal? Ada alik ke? Alik kecil tu. Okey. Yang ni pula. Qala Ibrahimu. Ni tanda nak kenal dia ni. Ni. Nabi Musa kita kata qala Musayuna. Ustaz kata tanda nak kenal orang tu bagi depan. Kita pun qala Musayu. Bukan alik kecil ni. Okey, kita kenal. Nak kenal dia ni siapa dia? Itu dia. Okey. Jadi yang minta ayat ni Nabi Musa lah. Wa izistasqa Musa, ketika telah meminta air oleh Musa ni tanda dia ni. Okey. Kalau ni oleh Musa ni, oleh Musa. Kalau oleh Ibrahimu. Jangan baca Ibrahimah pula. Nak ikut Nabi Musa bukanlah. Sebab huruf ya ni huruf sakit. Okay. Jadi tanda nak kena oleh tu alif kecil. Jadi Nabi Musa minta ayat. Okay. Untuk siapa Nabi Musa minta ayat ni? Liqaumihi, bagi kaumnya. Ya. Li bagi kaum. Ya. Hi tu nya. Nya tu balik kepada Nabi Mu. Kita tahu domain tu ganti nama tu siapa punya hi tu. Ya. Fa maka ada orang kata lalu boleh. Qulna. Qulna ni duduk tak mana? Telah ke sedang ke? Telah. Mana kenal telah? Nah, kan? Qulna, telah berkata oleh kami. Okey. Kalau telah berkata oleh ia, cari tak jumpa. Qala. Lain. Lupa. Qala. Kalau sedang, yaqulu. Macam kana tadi. Sama. Kana, yakunu, qala, yaqulu. Okey. Kalau mereka, telah berkata oleh mereka. Qalu. Qalu. Kalau telah berkata oleh kami, qalna. Qul. Pasal apa baca qul? Mudhari'nya ya. Ingat kana yakunu tadi. Mudhari'nya qu, maka qulna lah. Yang kata qalna pula. Telah berkata oleh kami, Allah kata, telah berfirman oleh kami. Ni lepas tu nak baca apa? At ke it ke ut ni? Kalau kita sambung qulna darib, kalau buang qulna nak baca mana? It ke at ke ut ke? Baik. Betul itu. Baik. Awak idrib. Awak nak idrib. Baik. Itu perbuatan suruh dia. Perbuatan suruh. Kita ambil satu ruangan lagi namanya fa'lul amar. Amar suruh. Ini sedang. Anu telah yang ni suruh. Suruh Arab kata apa? Fa'lul amar, al-amar. Aman suruh, amarah. Okey. Baik. Kalau perbuatan telah daraba. Cekak dah tu. Daraba. Telah memukul oleh ia. Ni tanda dia. Daraba al-ustad as-su'ban. Oh dah. Ustaz telah pukul lah. Daraba al-ustad as-su'ban. Okey. Daraba wazan fa'ala. Mai sini. Tulis ya daraba. Macam mana? Ya yad. Ra ke ri ke ru ke? Ya daribu. Okey. Daraba dia telah pukul, ya daribu sedang pukul. Okey. Kalau suruh macam mana nak buat? Ustaz nak macam mana nak buat? Yang tu yang penting. Mana tahu dah. Mana tahu dah. Ambil. Ambil
Ambil tiga-tiga. Ambil tiga-tiga. Daraba. Lepas tu? Mati awal, mati akhir. Tengok ra. Ra tengok madi ke tengok mudhari'? Tengok mudhari'. Kalau tengok mudhari', kalau tengok madi ra. Kalau tengok mudhari' ri. Lepas tu tambah alif. Alif baca ke mana? Baca ke bawah. Rib. Pukul oleh engkau. Mana tanda engkau? Perbuatan suruh. Kalau fi'il madi, perbuatan turuhnya ta. Engkau ta. Kalau sedang pun ta. Kalau suruh, engkau nya mana dia? Mati ni. Tu tanda mati tu tanda engkau. Boleh? Qul. Katakan oleh mana engkau? Mati tu. Okay. Baik. Idrib. Pukul oleh engkau. Engkau tu siapa dia? Allah perintah Nabi Musa lah. Pukul oleh engkau hai Musa. Maknanya macam tu lah. Idrib. Pukul oleh engkau hai Musa. Okay. Dengan asa tongkat. Kan Nabi Musa ada tongkat. Ya. Tongkat tu Nabi Musa duk tanak kambing 10 tahun. Ya. Duk tanak kambing Nabi Syuaib kan di negeri Madian. Dengan tongkat ke engkau. Pukul apa? Al-hajara. Akan batu. Duk tengah pada pasal. Pukul batu. Nabi Musa minta ayat maka dengan pukulan Nabi Musa tadi Allah kata maka okey. Kalau buang fa nak baca apa ni? A ke i ke u ke? Kalau sama fajara kita boleh baca. Bila buang fa a ke i ke u ke? In. Pasal apa baca in? Ustaz bagi berfikir. Ya, hak ni kita kena guna ni. Jangan duk sengak. Kena duk guna lalu. Akal kita kena pakai dia. Ya. Yang kita biar tu yang kita kadang lupa lah, kita tak guna dia. Gunakan lalu. Kata afala taqilun, kamu tak fikir Allah kata. Kita fikir lalu. Insya-Allah kita payah lupa. Kenapa kita baca in? Ada biasa jumpa wazan fa'ala, ada tak? Okey. Wazan fa'ala. Fa'ala. Contoh qalaba. Qalaba. Okey. Jadi fajarat. Fajarat. Cuma di sini ada jadi perempuan. Tak dah. Dia perempuan lah. Dia perempuan. Tanda dia perempuan tak mati. Okey. Kita jumpa lah. Tadi 6 jadi 7. Kalau dia laki-laki, fathah. Kalau dia perempuan, tak mati. Kita baca infajara ke infajarat? Infajarat. Okey. Tak mati tu dia lah. Dia kepada perempuan. Bukan dia tu orang. Bukan perempuan tu orang. Perempuan tu kalimah. Okey. Yang kata dia perempuan. Kalau perempuan pun perempuan lah. Okay. Infajarat. Telah terpancar oleh ia. Siapa yang terpancar ni? Isnata asyrata. Apa nak isnata? Isnata itu 2. Isnain. 2. Laki ke perempuan? Isnata. Laki ke perempuan? Perempuan lah. Sebab tu kata asyrata. Perempuan tu lah yang terpancar tu mata. Dia sini mata ayat lah ni. Telah terpancar oleh ia. Oleh ia tu oleh 12 mata ayat. Boleh? Boleh. Telah terpancar oleh ia. Minhu daripadanya. Daripada batu pukulan Nabi Musa tu. Terpancarlah isnata asyrata aina. 12 mata ayat. Boleh?
Infajara yanfajiru. Kalau perempuan tanfajiru lah. Wazan infa'ala yanfa'ilu. Yanfa'ilu. Okey. Yanfa'ilu. Infajara yanfajiru. Ya. Inqalaba yanqalibu. Selalu kita tengok dalam Quran. Inqalaba. Apa nak inqalaba? Bolak balik. Ya muqallibal qulub. Kalau perempuan jadi tanfajiru lah. Dia perempuan. Okay, ni dia perempuan. Kalau perempuan pun tanda dia tak lah. Okay. Jadi tanfajiru. Boleh. Maka telah terpancar oleh ia minhu daripadanya, pada batu pukulan Nabi Musa dengan tongkat tadi ni, isnata 12 asyra, 2 asyrata 10, 2 10 12. Aina mata ayat. Ya. Pasal apa 12 kenapa tak 10? Nabi Yakub tu namanya Bani Israel. Anak Yakub, Nabi Yakub ni 12 orang. Okey. Jadi 12 lah. Lepas tu bila pukul laut pun terbelah 12 mata jalan kan lintas laut. Qad sesungguhnya alima. Apa nak alima? Telah mengetahui. Siapa yang tahu? Telah mengetahui. Siapa yang tahu? Alima telah mengetahui. Yang tahu tu siapa dia? Ialah alima, telah mengetahui oleh ia. Tadi kita tahulah dia tu siapa dia. Okey, alima. Ni tanda dia kan? Telah mengetahui oleh ia. Sekarang kita tahulah dia tu siapa dia. Ni wazan apa ni? Wazan. Fa'ila. Okey, alim. Alim ni ilmu lah, mengetahui. Alima kalau sedang ya'lamu dia mengetahui. Alima ya'lamu dia tahu. Baik, kita baca alima telah mengetahui oleh ia. Saya nak tanya dia ni siapa dia? Nak tanya dia ni siapa dia? Tadi Ustaz berkata nak kenal dia baris depan. Kalau Nabi Musa ahli kecil, baris depan ahli kecil. Bukan ahli besar, ahli kecil. Dia nak kenal. Telah berkata, telah memukul oleh ia, oleh Musa. Okey. Kalau Nabi Ibrahim pukul, Ibrahimu. Okey. Ni nak kenal dia ni siapa dia? Baris depan ahli kecil. Di sini yang mengetahui ni siapa dia? Siapa yang tahu ni? Telah mengetahui oleh ia. Dia ni siapa dia? Saya nak tanya. Baca ayat tu. Sa'rul. Kullu. Okey. Baris depan kan? Kullu. Telah mengetahui oleh tiap-tiap. Oleh. Yang mengetahui ni oleh tiap-tiap manusia. Unas. Ya. Mana tiap-tiap manusia dalam Bani Israel itu dia tahu tempat minum dia. Okey. Ni dia mata air ni. Yang ni 12 mata ayat ni, tiap-tiap kumpulan ni ada mata ayat dia. Tim berebut tidak berebut. Tim kelahi. Ya, hampir sana tu. Tempat hang sana tu. Okey. Allah kan, Allah tu hakim, Allah bijaksana. Telah mengetahui oleh ia tu oleh kullu, oleh tiap-tiap. Unas manusia. Unas, insan. Okay, An-nas. Apa yang mereka tahu? Masyrab. Min depan tu tempat. Tempat minum. Daripada kalimah syariba. Wazan sama dengan alima. Syariba. Telah minum oleh ia. Bila kita letak min depan ni, masyrab, tempat minum. Okay. Jadi depan min tak ada mim tu menunjukkan tu. Contohnya darasa. Apa nama darasa? Belajar. Kalau madrasah, tempat belajar. Orang boleh kata pi badnasah. Orang kata apa badnasah? Madrasah, tempat belajar.
Mana sajadah? Telah sujud tempat sujud di masjid tu. Ya. Baik. Tu tambahlah, Ustaz tambahlah. Jadi tiap-tiap manusia mengetahui tempat minum mereka, kata Allah. Boleh lah, insya-Allah nah. Kemudian Allah kata apa? Kulu makanlah oleh kamu. Kalimah ni banyak dah kita jumpa. Ustaz awal cerita pun tak apa dah. Kan nak cerita juga. Wadan, betul nak jawab apa? Kalau kita sama wasyrabu, kalau buang wa tu dan, betul nak baca apa? No, syariba. Ishrabu. Nah, okey. Baik. Minum oleh kamu. Tak apa. Cikgu kata ceritalah sekali dia. Okey. Kita cerita tak apa. Sampai tak payah cerita lah. Satu hari tak payah cerita lah. Baik. Tadi kita jumpa kalimah. Kalau seorang perbuatan suruh dia kul. Ni perbuatan suruh nah. Kul makan oleh engkau. Ustaz kul. Ustaz makan. Ya. Kul. Mana tanda engkau? Lau ni mati. Ingat tu. Perbuatan suruh nah. Tanda engkaunya. Kalau ramai kulu. Kulu. Mana tandamu? Wa alik. Okey. Kalau berdua? Kula. Pandai cikgu. Main dua orang rumah cikgu. Kula. Makanlah kau berdua. Okey, ni berdua. Engkau berdua. Jadi ramai mu. Okey. Kul seorang. Kalau dua, kula. Kalau ramai, kulu. Perbuatan telah akalas subuh sabah. Akala telah makan oleh ia. Akala telah makan oleh ia. Kalau sedang makan, yakulu. Kalau suruh, Ustaz kata kalau tiga, ambil tiga. Bolehlah juga. Tapi kerana di sana ada huruf sakit ni, huruf ilat. Huruf sakit, kita terus berpadu kepada mudhari'. Kul. Kul kita terus. Kul. Boleh? Macam tu. Sama dengan qala. Ada huruf sakit tak? Ada. Kalau sedang, lu. Kalau suruh, ambil tiga. Nah, terus ya. Qul. Okey. Boleh tak? Tu kaedah lah. Tapi kalau huruf tu tak ada yang sakit, kita ambil tiga. Mati awal, mati akhir. Okey. Boleh tak? Jadi, ramai kulu. Makan oleh kamu, wadan ishrabu. Tadi kita jumpa kalimah syaribah. Wazan fa'ilah. Syaribah. Sebab tu orang Melayu kata buat air syarbak. Ya. Bukan buat air syarbak, buat air minum lah. Tapi bila syarbak kena merah. Kalau hijau bukan air syarbak. Kalau merah baru syarbak. Kalau buah hijau ke biru ke dia kata bukan air syarbak. Air syarbak mesti merah. Asalnya ayat syarbak ni ayat minum. Daripada kalimah syaribah. Kalau sedang yashrabu. Kalau saya minum, ashrabu. Boleh cakap Arab lah. Maza tashrabu? Kami minum apa? Ashrabu qahwah. Mana qahwah? Kopi. Baik. Kemudian kalau nak suruh, ada huruf sakit tak? Tak ada kan? Huruf ni semua sihat. Sihat tiga. Jadi ambil tiga. Shin, ra, ba. Lepas tu mati awal, mati akhir. Tengok ra. Jangan tengok sana, tengok sini. Tengok sana atas juga. Bawah kan? Tengok sini.
Ra. Pertama alif, alif baca ke ba? Isyrab. Minum oleh Ustaz, isyrab. Kalau ramai, isyrabu. Tambah wa alif. Okay, ni isyrab, minum oleh kau. Kalau kamu, isyrabu. Minum oleh kamu. Kalau tambah alif depan, washrabu. Kulu washrabu. Makan oleh kamu dan minum oleh kamu daripada rezeki Allah. Allah yang bagi kan? Allah bagi manisan, ya. Allah bagi burung puyuh. Orang kata burung, jenis burung, tak tahu burung apa. Kemudian Allah bagi apa? Ayak pancak pada batu minum. Wala dan la ni lah apa saya nak tanya. Betul ke? Lah tidak ke, lah jagang ke, lah apa ni? Kan Ustaz suruh buat satu lah muka surat ni, kertas ni, bagi kepada la. La jangan, la tidak, la tidak ada, la jangan sekali-kali, la sentiasa. La sini la jangan. Ya, la jangan. Allah larang. Arab kata nahi. Naha. Hindustan kata nahi. Bisa tengok filem Hindustan? Nahi dia. Bahasa Arab tu bukan bahasa ni. Nahi dia. Jangan. Larangan. Naha Rasul SAW. Rasulullah larang. Perbuatan larangan. Allah yang larang. Baik. Kita tulis bagi clear. Apa adalah taksau? Jangan kamu melampau. Bermaharajalela. Baik. Perbuatan telah dia apa dia? Siapa cuba cari di rumah? Dia baca ayat tu, dia cari di rumah. Nak cari kena ada qamus lah. Kalau tak ada qamus tu tak jumpa dia. Bukan qamus tu lah, bukan qamus baca Quran tu, qamus yang Arab Melayu tu. Qamus tolak ke? Qamus marbawi ke? Cari. Perbuatan telah dia apa dia? Asa, asaya, ain, saya, asa, yaksi, asa, yaksi, asa, yaksi. Telah melampaui batas oleh ia. Asal dia asaya, kita tak baca asaya, kita baca asa. Yaksi. Kalau kamu tak sauna. Okey, boleh. Ni kamu melampaui batas. Tanda kamu tawa, tanda kamu tak ada wanun. Tiba-tiba dimasuki oleh la. Kalau macam ni la ni lah apa? La ta'sauna. Apa makna dia? La ta'sauna. La ni lah apa? La tidak. Sebab belakang ni ada nun. Kena ingat tu. La ni lah tidak. Tiba-tiba Ustaz buang nun ni. Ganti wa alif. La ni lah apa pula? La jangan. Tu. Dah kan? Larang. Ada nun tak belakang? Tak ada. Mana ada nun? Asalnya tak sauna. Kamu melampaui batas. Marilah jangan. Hilang nun tu. Ganti wa alif. Jangan kamu bermaharajalela. Hai Bani Israel. Aku bagi nikmat macam-macam kat kamu. Waktu kamu lintas laut. Aku tenggelam Fir'aun dalam laut. Kamu sesat padang pasir. Aku bagi manisan. Aku bagi burung. Tak ada ayak, Nabi Musa minta ayak, pukul batu keluar ayak. Kamu nak melampau pula, Allah kata. Fil ardi, di muka bumi. Nak melampau di muka bumi. Mufsidin. Satu tulis. Mim, fa, na. Nombor satu kita kenal siapa dalam ni? Kita kenal siapa? Mereka ke kamu? Orang-orang. Okay. Orang-orang. Kita tak kata kamu. Kalau kamu mesti tawanun. Kalau mereka mesti ya wanun. Di sini
mim, ya, mim, ya, nun. Ni tanda orang-orang. Okey. Mukminin, orang beriman. Muslimin, orang-orang Islam. Ya. Kadang-kadang mukminun. Ni pun kadang-kadang jadi mufsidun. Okay. Baik. Orang-orang apa? Buang mim, buang ya, buang nun. Tinggal apa? Fasada. Fasada. 3 huruf ke 4 huruf? Saya nak tanya. Ni guna mim ni, bukan guna alif. Kalau kafirin 3 huruf. Kalau zalimin 3 huruf. Kalau guna mim mesti 4, 5, 6. Jadi afsada. Afsada. Wazan af'ala. Okay, wazan. Ingatlah kalau di sini kita kena kafirin. Ini 3 huruf. Bak guna alif. Boleh? Kafara dah. Di sini mim. Bila mim mesti 4 huruf, 5 ataupun 6. Kalau guna alif 3. Ni guna mim ni. Ni afsada. Telah membuat rosak oleh ia. Wazan af'ala yuf'ilu afsada yufsidu. Okay. Baik. Dan jangan kamu melampaui batas di muka bumi orang-orang yang melakukan kerosakan. Tak habis ayat bawah tu. Ayat bawah tu kena minggu depan. Ya. Cadang-cadang habis ayat nombor 1 tu. 2 ayat pun habis sejam lah. Tapi pelan-pelan lah. Tak apa yang baru mari jangan susah hati. Dengar dulu, lama-lama boleh insya-Allah. Ada soalan 2 ayat tu. Boleh nak balik rajin hafal lah, Siapa yang boleh jangan tunggu tadi. Terus ya. Siapa boleh terus ya. Buka je muka surat 90 sampai dekat kita mampu. Ada tamu nak sangkut, catat, mari minggu depan tanya. Ustaz ini pasal apa jadi macam ni? Ustaz siapa ni jadi macam ni? Saya dulu macam tu lah. Baca terus sangkut ya tulis. Ayat sekian, muka surat sekian. Ustaz mari minggu depan tanya. Kadang nak tanya lah, tak tahu nak tanya apa lagi. Boleh Nordin insya-Allah. Okay. Fi soal. Ada soalan? Nak jawab apa? Mafi. Fi soal, fi itu pada soalan. Mana ada soalannya? Mafi tak ada. Mafi soal. La bas. Ya, siapa yang tanya dah? Siapa yang tanya? Ya. Ya. La jangan tu kata nahi. Naha. Dalam Quran kita jumpa naha. Nahi itu Hindustan. Ada juga orang kata fi'il nahi boleh ya, tak masalah. Ya. Nah. Kan kita jumpa kan wa yanhauna 'anil munkar. Mereka melarang daripada perkara yang mungkar. Ada kalau naha tu. Hindustan kita nahi. Samalah lakin. Hindustan kata apa? Lekin. Ya. Lekin dia. Walakin. Dia kata lekin. Nahi. Nahi, bolu nahi. Okey. Mana larangan. Fi'lun nahi. Ya, fi'lun nahi, perbuatan larangan. Okay. Kalau asalnya naha lah. Kalau kita baca fi'lun madhi dia apa dia? Naha lah. Naha. Yanha. Nah. Dalam kalau sambung dengan fi'lun nahi dia katanya. Betul itu. Perbuatan larangan. Bila masuk la jangan, maka fi'il depan ni dia kena apa? Cikgu nak ni tahu? Kenapa cikgu? Bila masuk la jangan, perbuatan fi'il mudhari' ni jadi kena apa? Kena jazam. Jazam ni mana hilang nun ni namanya jazam lah. Okey nun tu hilang. Kalau nun ada, la ni jadi lati dah. Tu kaedah dah, mudah ya.
Bila hilang nun, la ni jadi la jangan. Okey. Sebab tu dia katakan la ni antara huruf jazam, menjazamkan fi'il mudhari'. Mana jazamnya nunnya hilang. Tak ada nun, padahal kawan tu ada nun. Nah, tanda kamu kan tahu nun. Boleh? Ada lagi lah huruf-huruf jazam lah. La jangan, lam, alam, okay, lam mati, lam hendaklah. Baik, lain-lain soalan? Tak ada? Baik, tak ada. InsyaAllah kita berhenti sini. Di sini. Terima kasihlah. Terima kasih. Dan kita minta dengan Allah. Apa Allah kata dalam Quran? Wa qur rabbi zidni ilma. Jangan lupa. Lagi. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapang dada aku, mudahkan urusan aku. Bagi lapang dada, mudah belajar kan. Cuma satu, jangan doa tak elok. Payah, jangan payah. Jangan payah. Mati orang lagi ni, orang mati. Dia doa tak elok. Jangan. Mati orang lagi ni. Jangan. Jangan doa tak elok. Doa elok. Baik, terima kasih banyak-banyak. Yang baik daripada Allah, yang benar daripada Allah, salah kita lah, kita minta ampun kepada Allah. Dan minta Allah beri kekuatan. Apa doa Nabi ajak kat kita? Doa kekuatan apa dah? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Anda baca ayat Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kan hati kita ni segan pi hari ni. Segan pi belajar hari ni. Bolak-balik. Segan pi masjid mana? Segan pi masjid. Baik. Nah, akhir sekali lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.